kecil boleh mengambil sedikit air dalam paruhnya untuk dibawa ke tempat Nabi Allah Ibrahim dibakar. Tidak ada binatang yang ada gajah, yarmuk gajah besar, mamus, kemudian kita tengok ada biawak, bak dan sebagainya begitu besar, berjalan pun tak larat, tapi mereka boleh cuba nak memadamkan api. Sepatutnya hanya melihat burung yang kecil saja lalu terkijal-kijal membawa air sedikit. Biawak kata, burung, kau nak bawa ke mana air? Cakap Perak burung. Kau nak bawa ke mana air tu? Aku nak tolong padam api yang membakar Nabi Allah Ibrahim di Raja Namrud laknatullahi alaih. Apa kata burung? Aku nak padam dengan air sedikit ini. Walaupun sikit tak apa, aku ulang-ulang. Kata biawak, kata binatang-binatang yang lain, burung, lu jangan buat hal. Mana ada air yang sedikit itu boleh memadamkan api yang begitu besar? Tetapi burung yang kecil menjawab begitu tenang, wahai binatang yang lain, sekurang-kurangnya nanti bila Allah persoalkan aku di akhirat, di saat Nabi Allah Ibrahim dibakar, dizalimi, apakah kamu melihat sahaja? Sekurang-kurangnya aku ada jawapan di hadapan mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Walaupun aku kecil, secara kecil lah perjuangan aku untuk membantu. Harapan kita begitulah. Itu al-binatang, al-hayawan, yang tidak berakal. Kita digolongkan juga al-hayawan, tetapi yang berakal. Adalah lebih baik kita membuat pertimbangan yang sebaiknya. Sebab itu kita melihat, kalau kita melihat ya, remaja, pemuda, saya lebih skop pada pemuda tuan-tuan, because apa yang feedback daripada konsert tuan-tuan memang cukup canggih. Mengapa tak canggih tuan-tuan? Kelantan memang tidak pernah membuka ruang sebenarnya sebelum ini kepada artis-artis pop. Kalau mereka datang pun, mereka datang untuk membuat game macam sukan. Zahid AF2 datang ke Kelantan, dibuatkan game bola di dalam stadium, itu pun hampir 4-5 ribu orang datang. Memang rakyat Kelantan diinginkan hiburan, kita faham. Dan Tok Guru Ni Aziz juga faham, jiwanya besar. Maka akhirnya apa yang berlaku? Maka dibuatlah keputusan untuk mengundang Maui World ini. Maui kita faham tuan-tuan, bila sebut nama Maui, Maui bukan aja orang menjerit, Pontianak pun menjerit juga. Memang popular sungguh. Sepupu aku ni memang popular sungguh, memang popular. Kita tidak pernah tengok aura sebegitu hebat. Dan apatah lagi bila dah bertemu dengan Maui sendiri, bila nak berkecek dengan dia, bercakap dengan dia, ternyata dia orang yang lurus pendul, yang jujur, yang benar-benar ingin menyara ibu dan bapa keluarganya melalui cara apa yang telah ditakdirkan, begitulah seadanya. Itu Maui lah tuan-tuan. Tapi Tok Guru Ni Aziz sebagai pemimpin sebuah negeri, tambahan Kelantan ni cukup dengan seni tuan-tuan. Jadi mereka tertunggu. Dan Tok Guru dapat ilham, dia kata kena bawa mari bawa mari Maui. Tuan-tuan, bila Maui World mari, baru kita tahu kita minum dulu. Baru kita tahu. Tok Guru Ni Aziz kata apa? Program akan bermula waktu maghrib. Orang konsert selalu lepas isyak, tapi pas pelik, konsert start maghrib. Pemberita-pemberita pening ni, apa hal ni Kelantan ni? Kata perjuangan ulama, perjuangan Islam, buat konsert waktu maghrib, berbarang. Okey. Tok Guru pula royak beri melalui kerajaan negeri, dia kata kita minta bila Maui World turun, Mestika turun, Rabbani turun, M. Nasir turun, kita minta semua mari awal-awal. Datang awal-awal. Datang degah. Sebelum maghrib datang. Mak rock mari. Mak rempik mari. Mak hip hop mari. Mak dandut mari. Mak ekstasi mari. Mak dadah mari. Minah dadah mari. Mak sabu confirm mari.
tidak dapat dipertikaikan lagi. Itu. Mari semua awal-awal, dan jangan lupa bawa mineral water satu sorang. Bawa mineral water. Kemudian kata Tok Guru Aziz, mari awal-awal bawa mineral water, kemudian bawa sejadah satu sorang. Mak rempik pening kepala apa barang pun saya buat sejadah kan. Alamak, ni macam ni. Mak rempik mula dah terpening. Dia kata, aku tak pernah buat konsert buat sejadah lah apa. Apa hal ni? Oh, nak lapik pungkok pun. Dia teringat nak lapik punggung dia. Orang Kedah kata pungkok, minta maaf lah. Oh, nak lapik pasal dia buat di Padang, konsert Tautan Kasih tu. Jadi mungkin takut gatai ke apa, bawa sejadah cantik ya. Mak rempik pun ambil sejadah, lapik kat punggung dia, dia pun jalan pergi konsert. Tuan-tuan, ma'asyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Baru kita tahu apa sebab Tok Guru undang Mawi. Rupanya bila diundang tuan-tuan, Mawi Nasir, baru Tok Guru sendiri dapat tahu, dan kita sendiri yang di luar Kelantan tahu, rupa-rupanya masih ada spesies-spesies yang rambut Ultraman tajam satu, yang ada rambut pang sebelah, yang ada rambut perang berat sebelah, yang ada aura pelik, yang kita melihat rambut Masya Allah lambuana punya kaki juga enggak. Jadi semua ini rupanya masih ada, dan mereka keluar dari sarang mereka masing-masing apabila Mawi World datang ke Kelantan. Kalau diundang Syekh Abdul Rahman Al-Sudais, imam besar Masjidil Haram sekalipun, oleh Tok Guru Aziz untuk bagi tazkirah di Masjid Al-Muhammadi dan sebagainya, yakin dan percayalah spesies ini tobatlah home takkan keluar daripada sarangnya. Tapi panggil Mawi World, baru keluar planet-planet ni, baru kita boleh buat macam mana. Oh, dia kata, Tok Guru kata ada lagi pokok ni, kata tulis. Lebih kurang lebih tu. Kalau tidak, panggillah ulama tersahur mana pun, buat mari Kelantan, ceramah lagu mana pun, pokok ni dia takkan tubik daripada sarang dia, tidak akan keluar dari sarang dia. Maka ini adalah satu perkara yang kadang-kadang kita tidak nampak. Saya sendiri, I saw with my own eyes. Bagaimana melihat? Masya Allah, konsert kita melihat, pertama kita melihat lebay putih. Yang lain kita melihat rambut macam-macam ada. Betul lah, Astro kata, Pak Saad kata, macam-macam ada. Betul lah tuan. Betul bila kita tengok, waktu maghrib tu, kebetulan saya habis sound check ketika itu, saya melihat mak rempik, mak rock, mak hip hop bersatu padu di atas padang, relax aja, nunggu. Tempat ni mesti jaga lah, takut orang lain ambil. Lalas tuan-tuan, azan maghrib pun dilakukan. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, ila akhir azan. Orang pun bergegas, yang tak sempat ambil wuduk kerana jauh tempat mengambil wuduk, maka mereka dipesan untuk bawa mineral water. Sebiji dah macam orang wukuf di Arafah. Aku tengok tuan-tuan, mana ada konsep macam ni babe cakap kau. Ustaz nak sembang lah. Sebab ini hakikat wakil, bukan kita, ini cobaan betul-betul, bukan cobaan ini. Maknanya tuan-tuan, mineral water dituang elok-elok, ambil wuduk di tempat masing-masing, semayang. Ketika itulah mak rempik, bila dia tengok orang semua berdiri, ni nak pindah mana pula ni? Ubah tempat tak? Mak rempik ingat nak ubah tempat pula dah. Member sebelah beritahu, Syekh, semaya. Oh, saya gerik. Oh, maya gerik lah. Oh, dia pun ambil mineral water, dia pun tuang elok. Air mustakmal, tak mustakmal, peduli apa, dia pun buat. Badah belas macam. Dan dia pun sembahyang. Okey lah, daripada tak semayang juga. Daripada main niat aja tuan-tuan, tak jadi juga. Dia cuba juga semayang. Itulah kali pertama kita melihat, Masya Allah, lambuana 3-4 orang sendiri relax, rambut tu dia relax, semua sopan aja. Macam tu artis yang sopan. Masya Allah. Ini tidak ada dalam konsert lain. Tuan-tuan cari, tanyalah kepada karnival-karnival mana dalam negara kita. Memang tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu saya katakan tadi bahawa dibuat solat itu. Lepas solat maghrib yang diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz yang berhormat Ustaz Nasruddin Daud Adun Meranti, tokoh ulama dari balik Mesir ini, dia pun naik pula ke atas stage.
Aku ingat nak bos lagu apa Ustaz Nasaruddin. Rupa-rupanya dia terus membuka satu kuliah pendek, iaitulah tazkirah maghrib. Mak rempik pening kepala kena tunggu. Kuliah pula. Tunggu jugaklah. Sekejap lagi orang ambil tempat aku. Cek. Dia tunggu juga. Ini hikmah mahwi tu. Jadi kerana mahwi, dia orang pun mau.